Ya. Sini ada apa? Kita ada grand opening. Oh, okey. Sini ada ke tilam yang kalau baring tidur terus? Boleh. Ada? Okey. Okay, cuba rasa. Ya. Oh, boleh try. Sejuk gak? Sini ada 2K teknologi Ya, betul. Apa dia bagus dia 2K teknologi? Dua teknologi combine. Okey. Satu ialah anti-static dengan instant cooling dengan minimize stress. So kalau penat kerja tu seharian nak tidur sini, Yes, betul. boleh kurang stres lah. Ui, tapi sejuk. 2K teknologi ni memang dia buatkan tilam jadi sejuk So, ada dapat apa-apa free gift ke? Ada 2 pillow, Protect Protector, towel set, lepas tu bedsheet dengan 1 kali free cleaning service. Puyo. For the mattress. Ui, banyak gak? So kalau kotor, boleh panggil you guys and then boleh cleaning lah? Ya, betul. Wow. Ui, aku ingat aku nak datang tengok je. Rupanya banyak juga tilam-tilam yang ada kat sini. Features dia pun ada macam-macam. Deal pun berbaloi bersempena dengan roadshow ni. Untuk yang ni aku rasa aku ambil kot. Boleh masuk lucky draw kalau beli 2,000 ke atas. Ya, betul. Ini atas 2,000 tak? Ada. Dia boleh menang grand prize, second prize dengan third prize. Okay, ini roadshow sampai bila? Kita roadshow sampai 26. Ah. Opening 18 April. So, you boleh pergi Pavilion Damansara punya Center Court beli tilam. Tapi aku baru tahu brand Goodnight ni dia local brand dah 37 tahun dekat Malaysia. So kat sini boleh pilih lah mana-mana tilam ikut bajet dan keselesaan masing-masing. Macam contohnya yang ni Royal Dynasty ni paling maksimum 13,999. Ambil harga motor aku. Jom datang try sendiri dekat Grand Opening Roadshow sampai 26 April dekat Center Court Level 2 Pavilion Damansara Heights. Dan kalau nak explore lagi banyak pilihan, boleh pergi dekat showroom Goodnight Signature yang baru buka dekat level 4 dekat Kinokuniya. So lepas ni bila-bila pun kalau korang boleh datang singgah, try lah sendiri dan experience semua tilam yang selesa dekat sini.